Korang jangan confuse tau. Dia nampak je sama tapi ada perbezaan daripada fungsi dan juga tekstur dia. Jom kita tengok. Whitening gel. Ni whitening gel. Memang dia watery dan cepat meresap. Ringan sangat pakai. Gel ni sesuai pakai siang hari, boleh dijadikan sebagai moisturizer harian. Bukan setakat melembapkan tapi dia dah macam serum, dah macam essence dah. Melembapkan dan juga mencerahkan. Sesuai sangat untuk kulit sensitif. Untuk whitening cream, sesuai untuk dipakai seluruh badan. Tekstur dia memang dia ada berbiji-biji halus itu. Dah tekstur ori daripada butter, you know. Memang pakai waktu malam saja. Siapa yang ada parut, ada melasma, ada jeragat, badan, muka, kaki, tangan. Kau dah tahu apa beza dua ni? Tapi, katakanlah kau nak ambil combo ni terus, tak ada masalah. Kita ada combo set trial. Dapatkan ni kat mana? Beg kuning saya dah letak dah dekat situ. Boleh grab sekarang.